Sahom Valley, inilah lokasi pakcik selepas pakcik pergi ke Fraser Hill dengan sejuk. Kali ini pakcik nak lokasi pakcik di sungai. Dan kali ini pakcik nak belanja setup dengan kemah terbaru pakcik. 2 kali pacak dah, iaitu kemah LNT Bumantara 6P. Jom kita masuk tengok setup pakcik macam mana ya. Kalau tengok pakcik punya setup kat luar ni memang besar. Pakcik pilih dekat depan-depan sungai. Bunyi suara katak pun ada. Apa-apa pun. Benda baru yang pakcik nak tunjukkan adalah ni dia. 3 serba 3 tak adalah. Kita ada untuk masak nanti pakcik nak gunakan kayu kayan konsep kakis yang cukup-cukup menarik. Di samping tu pakcik dah tambah lampu-lampu neon ni supaya dia lebih nampak wow. Dan kali ni pakcik nak buka juga macam ni. So kita buka ni mudah je nak buka ni. Kita on saja. Okey. Alright, macam itu. Yang ni pun kita on supaya kita punya kemah kita bergemelapan. Dan konsep pakcik kali ni, pakcik letakkan rempah-rempah pakcik dalam tak unboxing lagi, dalam IKEA punya tempat. Macam ni. Dan kita ada juga lampu daripada Coleman. Dan pakcik nak tunjukkan satu yang baru kali ni. Pakcik nak masak betul-betul ladi hitam. Dan konsep yang sama juga pakcik bawakan. Dan ada awada. Awada ni dalam dia set pisau, gunting dan sebagainya. Memang wow. So konsep pakcik macam biasa, ada air basuh dan juga air minum. Jadi lokasi pakcik, jom kita tengok kat luar ni. Kat luar ni orang kata kita boleh santai-santai. InsyaAllah tak hujan lah kan. So kita ada letak kuih-kuih dengan pokok kat situ. Memang orang kata mengundang kepada kecantikan. Dan ada tunggul kayu ni melawakan lagi pakcik punya setup. Jadi pakcik nak tunjukkan LNT Leave No Trace. Kalau kita nak tinggalkan tempat ni, biarlah bawa sekali sampah dan sebagainya. Macam biasalah pakcik punya lampu-lampu ni ada casing supaya pantulan cahaya tu lebih lawa. Jom kita masuk macam mana apa yang ada dekat dalam. Seperti biasa kita pakai kita punya sandal ya. Oi mak kau jatuh. Jatuh tak ada masalah ya. Dan pakcik suka letakkan pakcik punya meja kat sini supaya pakcik boleh duduk dekat sofa yang lawa ni kan. Memang nice. Dan hiasan pakcik pun tak letak lagi. Dan macam biasalah, tilam pakcik kali ni ada cadar yang lain dan juga sarung bantal yang lain. Konsep yang sama ada ni, ada bunga, ada kipas ya, dan ada bunga-bunga cinta dengan setup rak dan juga inilah alas ataupun kita punya karpet yang warna kakis. Pakcik nak tunjukkan LNT punya. Kenapa pakcik sangat suka dengan LNT? Meh masuk sikit. Korang tengok ni bahagian atas ni, dia ada dia punya perudaraan yang sangat-sangat luas. Ya, kalau mungkin yang sebelum ni pakcik tak pernah tengok lagi yang luas macam ni, penuh macam ni. Jadi perudaraan tu sangat-sangat luas. Jadi pakcik macam ni pakcik buka lah. Pakcik buka biar angin lalu dengan nice, dengan window dia dengan lawa sekali, dengan kipas dan tinggi. Kalau korang tengok pakcik, memang tinggi macam ni. Kalau 175 pakcik, mungkin 190. Jadi luas sangat dengan 2 tilam boleh letak. Dan hari ni pakcik bertuah kerana 3 orang kawan pakcik join together. Terima kasih kepada Mia, Muaz dan juga Koi kerana bantu pakcik untuk jadikan setup ni di depan ataupun di tepi sungai. Dan memang seronok sangat di Sahom Valley ni, di Kampar ni. Korang boleh datang dengan suasana nature yang sebenar jadi. Elok sangat korang dirikan kemah ni. Auto ni kalau 4 orang buat, pakcik yakin tak sampai 1 minit kita boleh siapkan kemah ni. Kita boleh buka sebab auto 10. Apa-apa pun bersama pakcik camping mesti ada wow.